Sahabat-sahabat, bangun malam, angkat tangan, tolong minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku ni hidup 60 tahun ya Allah, 60 tahun yang penuh dengan dosa. Ya Allah, tolong kami ya Allah, beri keampunan pada kami ya Allah, kerana Ramadan ini puan-puan, ia akan datang di setiap tahun, tapi kita belum tentu hidup untuk kita terus minta ampun. Jadi sebab itu kita doa banyak-banyak. Sisa hari yang berbaki ni, kalau perlu kita paksa diri kita minta ampun, paksalah sahabat-sahabat. Kalau perlu kita paksa melelehkan air mata, paksa mata kita tu melelehkan air mata. Kerana terkadang yang namanya perjuangan nak minta ampun, dia datang bermula dengan keterpaksaan. Jadi sebab itu, ya sisa-sisa hari yang berbaki ni, tolong ada dalam perasaan, tolong ada dalam hati bisik pada diri ni, ya Allah, tolong aku wahai Allah, supaya hari-hari terakhir ni aku ada rasa nak minta ampun dengan Engkau wahai Allah. Kerana orang kalau Allah nak tinggal dia, Allah akan sibuk dia dengan dunia, sibukkan dia dengan dunia. Tapi kalau Allah nak jaga kita puan-puan, macam hari ni yang puan-puan datang ke sini, puan-puan tidak datang kerana jemputan House of Al-Quran. Kita tak datang kerana jemputan daripada banner-banner, tidak. Kita datang kerana ini pilihan daripada Allah. Allah yang bawa kita ke sini. Lalu bila Allah yang bawa, mesti ada sesuatu yang sedang Allah nak beri pada kita. Mungkin ini Ramadan yang akan menyebabkan terampunnya dosa semua orang yang berada di depan saya. Mungkin ini Ramadan yang terakhir untuk yang berada di depan saya, yang sampai di suatu ketika bila kita berada di liang lahat, mendengar orang bertarawih, kita minta dengan Allah nak bertarawih. Mendengar orang minta ampun, lalu ketika itu kita akan minta ampun dengan Allah. Laula akhartani ila ajal yang qarib, wahai Allah, balikkan kami ke muka bumi wahai Allah. 1 second je ya Allah. 1 second untuk apa? Na'mal salihah, untuk kami buat balik amal soleh. Maka kerana itu yang kita sebut pada syarat pertama yang Allah Ta'ala sebutkan pada surah Al-Furqan ini, taubat dengan sebenar-benar taubat itu apa puan-puan? You know you yourself. Tahu sebanyak mana dosa, maka sebanyak itulah kita perlu ada perasaan nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha baik Allah ni. Allah Ta'ala janji, wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu puan-puan, datang satu hadis Nabi SAW. Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, andai kami bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang patut kami pohon? Lalu Nabi ajar satu doa yang amat powerful. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa ni tolong sahabat-sahabat hari terakhir jangan tinggal. Allahumma innaka afuun. Sifat Allah pemberi maaf. Yang maaf yang dimaknakan dengan afwa ni, kalau kita mengaji dengan orang Arab, bahasa Arab itu sendiri, Allah akan maaf.